Hai kawan-kawan, hari ni kita satu keluarga. Kita nak pergi cuba teka di mana. Welcome. Hai guys, sekarang pukul 4.30. Sekarang pukul 4.30 kita ada dekat KLIA 2 untuk tahun ni punya percutian bersama Family with Love. Sekarang ni tengah menunggu yang driver which is abang, ayah and hello abang, ayah and Pak Su untuk parking kereta dulu. Say hi Aurora. Pergi mana ni? Nak pergi Vietnam. Dah sekali pergi mana? Vietnam. Lambatnya. Lambat lagi dah. Ayah mana ayah? Ayah lagi. Ayah pergi mana? Pergi Vietnam. Pergi Vietnam. Flight lain. Oh, flight lain. Baba mana Baba? Abang banyak tak lain. Jam. 1, 2, 3. Let's go. Yang ada a few penumpang which is abang, ayah, Pak Su and Abang Sri, diorang turun dekat Ho Chi Minh. So sekarang tuan nak timbang beg je. Bukanlah timbang, macam check beg je. Hai. Oh, goyang kaki. Oh, goyang buntut. Alright, sekarang kita kat mana? Dekat Vietnam Hotel. Mana Baba? Baba hai jadi baba nanti. Okay, nanti Ara nyanyi lagu Happy Birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday to you. Bertemu kembali. Malaysia. Nasi pertama kita makan dulu. Kita ada di sebelah ni ada masjid. Yang satu-satunya masjid ada dekat food court. Kat food court ni kita tak banyak restoran halal. So susah sikit nak cari makan halal. So kalau you guys kalau makan kat food court, kena ambil agent jugalah. Dia tak boleh nak. Kalau tak boleh, tapi kalau tak sendiri, tapi it's better dengan agent kot. Sebab tak banyak. Sebab populasi dekat sini dalam 10,000 orang. Tapi untuk orang Muslim hanya dalam 80 orang macam tu je. So that tak banyak sangat. Kasih mamam dulu. Si mamam dulu, aku ni abang. Okay. So ini aku ni abang. Tapi ni kakak. Itu saya. Ini emas. Inilah masjid, satu-satunya masjid yang ada dekat Pulau Kor. Baru lagi dirasmikan Sebulan lepas. sebulan yang lalu. Mari ke depan pada depan. Sudah mau Lunch kita pergi ke Transrim. Tak tahu nak sebut dia macam mana. Tengok air terjun. Kat sini kena hiking dulu.
Jangan lalu ke air. Ada semua. Ada water bro. Yeah. Manis right? Banana macam mana? Semua ingatkan kena lintas sana. Mana lintas itu untuk naik. Tapi sebenarnya ada jalan lain. So semua kena scam. Weh, harimau tu Down syndrome tu. Ada harimau Down syndrome. Dia kena hiking sikit. Dalam 2 km tadi dengar. Best tu. Tu tengok. Jalan pun dah start licin. Tu hujan tengok tu. Tidak. So yang ini rumah orang asli dekat sini. Tu. Apa ni? Kita lah orang asli tu. This one. Ini jangan ya. Ini jangan. Ini boleh semua. Saja. Mulai dari RM5 saja satu. Ini ikan. Ini ikan tapi tepung punya dia itu kita tak tahu dia buat dari apa-apa saja. Dia kata ni the best. Dia recommend. Tak. Siapa? Macam ni. Malaysia. Buah lada hitam. Ni lada hitam. Ni lada putih. Sikit kasih. Orang kata apa? Kat sini ada jual dekat lah. Dekat sebelah ni tadi nampak macam ada kadang lari ikan. Kat sini ada, boleh lah shopping sekejap. Dia siapa? Kacak. Tapi manis nanti ibu tak tahan lah. Allah. Dia punya andung sedapnya masak betul tapi manis. Mana wangi. Sekilo tu harga dalam RM10,000. Yang mana? Macam ni. Ni. Benda tu. The hell tu. RM10,000 kan. Untuk ubat ini. What the hell? Ubatnya ada pada ilahi. So depan kita ni ada ladang lada. So nanti kita check in sekejap and then rehat. After maghrib waktu Vietnam kita akan keluar balik. So 6.30 kena ada dekat 6.30 tayar bergolek ya. 6.30 tayar bergolek pakai tayar. Ini bilik kita orang Ati dan Aan. Apa tu? Hari 3 malam. Toilet semua je. Just basic je. Tak ada view pun katanya. Tada. Ni semua baru bangun tidur after solat apa semua. After hari-hari haid. Lepas ni kita pergi mana? Pasar Malam. Kita dah sampai nak ke Pasar Malam Pokok. So sementara ni kita orang order banh mi. Satu telur. Banh mi ni lah makanan favourite saya. Saya favourite kalau dekat Vietnam. Paling sedap. Nyanyi sikit No London. No London forever. Besar siau. Jangan kena tak nampak. Kena pegang. Okey, jom. Makan dulu. Aduh. Abang, rasa terus ayam bakar itu
Babi guling. Tak. Tak. Lemak manis. Biji dia pula kepek-kepek. Ini biji kepek panggil. Tadi, okey apa? Kita langsung ambil pula, ambil mana? Ini. Dua orang ni malam syahdu dalam hotel ni. Syaitan lah masuk malam ni. Very good. Adam. Ini parmi pertama kita. Let's go. Aduh, layan. Tak rom. Subway Who. Tak boleh. Dinner kat Sri Mutiara Halal Restaurant. Oh, ni Aurora punya. Sini famous lah macam sup-sup sayur. Telur. Ini lah ikan steam ni. Pitang. Dari ni kita balik hotel. Yes. Disco. Lagi disco.